Kuih cara berlauk ni dia macam mana? Kuih cara berlauk, kita ada 2 jenis lauk. Saya ada lauk ayam dengan lauk daging. Tapi ayam dah habis. Ada lauk daging je tinggal. Abang nak saiz apa? Saya ada small size. Small size dia ada 5 pieces. Saya ada medium size. Medium size dia ada 10 pieces. Dan saya ada big box 50 pieces. Ada banyak 50 pieces ni. Okey, kalau macam tu saya nak yang 5 pieces lah satu bang. Oh ni lah kuih cara ni bang. Nampak crispy-crispy ni bang. Memang kuih dia memang crispy macam ni bang. Versi kita dia memang crispy kat luar dan dalam dia memang lembut. Inilah inti kita, inti daging. Dia macam inti kari pak je bang. Tak, inti kari pap dia ada kentang. Inti kita ni kita guna 100% daging. Dia rasa dia manis sikit, pedas sikit. Wish, banyak juga yang abang letak inti kat satu-satu ni bang. Kita akan bagi banyak bagi customer kita puas hati. Kita ada topping daun sup. And then kalau nak extra pedas lagi kita ada topping cili juga. Ni kuih cara dah siap. Kedai ni kat mana bang? Okay, location kita dekat Tapak Food Truck, Seksyen 9 Shah Alam. Kita beroperasi pada hari Selasa hingga hari Ahad. Dan kita akan tutup pada hari Isnin. Kita start pada pukul 11 hingga pukul 6 petang. Kalau gitu, saya makan dululah kuih ni bang. Okay, enjoy kuih cara.